Ustaz, okay, boleh tengok kat bio Ustaz kot. Dekat bio Ustaz, dekat TikTok. Boleh tengok kat bio Ustaz lah, dekat TikTok tu. Macam mana nak mesej Ustaz? Boleh tengok dekat bio ke Ustaz, ada tak? Kamu ada nampak tak dekat bio Ustaz tu? Kan? Okey, paparan ni nampak tak jelas? Boleh komen tak? Paparan yang Ustaz share ni nampak tak jelas? Abang Kak boleh komen tak? Mak ayah yang baru masuk, boleh komen, nampak tak jelas? Soalan dia, yang penting soalan tu nampak jelas lah. Okey, yang penting soalan tu dia nampak jelas. Okey, yang penting soalan tu nampak jelas. Jelas. Okey, terbaiklah. Jadi sebab kelas kita utamakan dia punya itulah, kejelasan tu, kan? Pastikan soalan tu nampak jelas supaya semua orang boleh ambil manfaat. Okey, Abang Kak yang dah masuk, boleh tekan tap skrin dan share sebanyak mungkin kelas kita pada pagi ini. Ustaz mohon bantuan sebelum Ustaz mulakan ni. Boleh tak sharekan kelas-kelas Ustaz ni pada pagi ini, kelas percuma ini pada kawan-kawan kamu, dekat grup-grup semualah kawan-kawan yang kamu kenal. Okey, boleh share kan. Jadi permulaan pada pagi ini kita masuk kepada Ustaz pergi kepada modul ni, modul dhamir dulu. Okey, ada tak? Okey, pagi ni kita pergi kepada set dhamir. Pagi ni kita pergi kepada set dhamir. Okey, Ustaz dah bagi semualah kan. Ustaz dah bagi semua tu. Jadi kamu buka set dhamir. Kamu buka set dhamir. Okey, kamu buka set dhamir. Ustaz ada bagi kan sebelum ni. Okey, Ustaz ada bagi sebelum ni. Kalau yang ada kat dalam grup Ustaz tu, dekat atas Ustaz akan bagi. Okay, Ustaz ada bagi kat atas tu. Okey, boleh? Dah bersedia ke? Okey, Abang Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana pagi ni? Kita dah boleh mulakan dah. Okey, kita tunggu lagi seminit supaya kawan-kawan kamu bersedia. Dah boleh mulakan Okey. Jadi pada pagi ini Ustaz mulakan dengan tajuk ad-dhamair. Kata ganti nama diri. Okey. Dekat sekolah, anak-anak kita, abang kakak lah. Okey. Kalau mak ayah kamu yang sedang mendengar bersama, maksudnya pada pagi ini, okey, selalunya guru-guru kat sekolah, sesiapa yang ibu bapa ada menjadi guru juga, dia akan ajar 3 kaedah ni. Okey, yang pertama, dia akan ajar kaedah untuk dhamir. Dia akan ajar untuk dhamir ni, dia akan ajar kaedah 3 kaedah ni. Yang pertama, kaedah lagu. Yang ni mungkin biasalah. Okey, yang ni yang mungkin biasalah. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Okey. Tapi bukan berhenti sampai situ saja. Dia ada dhamir yang masuk pada isim, ada dhamir yang masuk pada fa'il. Jadi benda tu yang kita nak tahulah. Yang kedua, kaedah tapak tangan. Kaedah tapak tangan. Okey. Dan yang ketiga, kaedah jadual. Okey. Ada 3 kaedah ni. Okey, ada 3 kaedah ni untuk dhamir. Jadi ayah dan ibu, jadi kalau anak kita, kalaulah dia kata, Ustaz, anak saya tak rasilah dengan kaedah lagu, dia payah nak hafal. Okey, tak apa. Di sini. Isi Ami. Simpan. Okey, yang kedua, dia kaedah tapak tangan. Kaedah tapak tangan macam inilah. Okey, mungkin anak-anak kita akan belajar, abang kakak akan belajar kan. Dia akan bermula kat sini. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Okey, tapak tangan kita ni, jari-jari kita ni kan, dia dekat sini dia ada 14. Dia ada 14, maknanya ngam sesuai. Maknanya dia punya garisan ni, dia ada kotak-kotak ni dekat tangan kita ni ada 14. Jadi bila kita nyanyi lagu dhamir,
dan kita gunakan kaedah tapak tangan, dia mudah ingat. Okey, itu mungkinlah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang ni basic lah. Saya ajar yang basic dulu. Okey, sampailah ana dengan nahnu. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kaedah jadual. Selalunya Ustaz nak tanya kamu semualah dekat dalam ni, yang live bersama Ustaz pada pagi ni, selalunya bila soalan dhamir ni, kamu suka ke, bosan ke, benci? Ke tak suka? Bila soalan dhamir ni, apakah perasaan kamu bila kamu tengok soalan? Soalan dhamir ni, alamak, dhamir lagi, malas lah. Apakah perasaan kamu? Abang Kakak nak tanya kamu lah, apa perasaan kamu kalau bila keluar soalan dhamir, kamu rasa macam malas nak buat ke, tak suka ke, payah ke? Macam mana? Macam mana? Suka? Ada yang suka. Suzu suka. Okey, Suzu suka lagi? Yang lain? Ataupun bila soalan dhamir, Allahu Akbar, soalan dhamir lagi, saya ni dah tak suka soalan dhamir. Betul tak? Sebab payah nak ingat. Macam mana nak ingat Ustaz? Macam mana? Malas? Okey, tak apa, jujur je dengan Ustaz, tak apa. Ustaz nak bagi kaedah mudah. Malas, ada yang suka, ada yang malas. Okey, tak apalah Abang Kak. Kalau ada yang rasa macam tak suka dhamir kan, sebab biasalah, dia kan banyak kan, ada 14 kan. Ada dhamir masuk pada fi'il madhi, ada dhamir masuk pada fi'il mudhari', betul tak? Okey, jadi cara dia Abang Kak, siapa yang tak dapat jadual Ustaz bagi percuma sahaja jadual tu. Okey, jadual tu kamu boleh download lah, jadual tu. Okey, jadi kaedah dia Abang Kak, kaedah dia, soalan dhamir ni kamu tengok kepada jadual. Okey, tengok kepada jadual. Tak suka kan? Okey, jadual dia Abang, Ustaz ada bagi jadual dhamir ni. Okey, siapa yang ada tu boleh buka jadual dhamir. Kalau kaedah lagu tadi dah biasa, kadang saya pun malas nak nyanyi Ustaz. Okey, sekarang ni kamu fahamkan dulu kaedah jadual. Boleh tak? Abang Kak, contohlah jadual. Nampak tak ni? Nampak tak kaedah jadual ni Abang Kak? Okey, kamu fahamkan kaedah jadual. Okey, contoh ya, saya kata. Okey, huwa ni dekat belakang dia tak ada apa-apa penambahan. Kamu tengok contoh huwa kan? Huwa ni. Ni. Dekat belakang dia tak ada apa-apa penambahan. Bila masuk kepada isim, dekat belakang dia pun tak ada apa-apa penambahan. Nampak ni? Okey, kalau dhamir yang bersambung, dekat belakangnya kamu tambah hu sahaja. Kalau dhamir kat belakang. Okey, kalau fi'il madhi, dekat belakang dia tak ada apa-apa penambahan. Fi'il mudhari' dekat belakang dia tak ada apa-apa penambahan. Okey, boleh faham tak Abang Kak? Jadi cara yang pertama, kalau kita nak rasa minat dengan dhamir, nak rasa suka dengan dhamir, tengok apa? Tengok jadual. Tengok jadual. Okey, boleh faham tak? Okey, nanti kita akan tengoklah. Okey. Contohlah soalan yang pertama. Okey. Dia bagi apa ni? Dia bagi dhamir apa ni? Dia bagi dhamir huwa. Abang Kakak ada tak jadual? Auni, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Auni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Pertama sekali Abang Kakak, ada tak jadual? Kalau tak ada jadual, Abang Kakak boleh mesej Ustaz ataupun dapatkan kan? Mesej Ustaz dekat TikTok ke, dekat bio ke. Okey? Okey, boleh? Boleh faham? Okey. Jadi Abang Kak, jadi apakah jawapan dia nombor 1? Cuba jawab. Komen kat bawah. Huwa mujtahidun. Kalau kamu tak ingat, kamu tengok kaedah jadual. Okey, tengok kaedah jadual. Dekat belakang ada tak apa-apa penambahan? Ustaz memang kelas live ke? Ini kelas percuma. Yes, live. Okey, kelas percuma Ustaz buat live lah. Okey. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aisyah Humairah. Okey. Jadi apakah jawapannya? Abang Kak kalau ada jadual, buka jadual, tengok jadual. Okey, itu cara dia. Kalau ada jadual, tengok jadual. Okey, jadi apa? Huwa mujtahidun. Nampak tak? Apa kaedah tadi? Kaedah dia dekat belakang tak ada apa-apa penambahan. Tak ada ta marbutah, tak ada alif nun, tak ada waw nun, tak ada alif ta, tak ada apa-apa penambahan. Okay, jelas tak Abang Kak? Bila kaedah itu adalah huwa, dhamir huwa, dekat belakang dia tak ada apa-apa penambahan. Okey, senang ke susah?
Adi Q, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jelas. Okay, ada tak soalan? Jelas tak abang kak? Boleh komen. Jelas tak? Kaedah jadual, apa tadi saya kata? Kaedah dhamir, kalau tak ingat lagu, tak kuasai tapak tangan, tengok apa ni? Tengok jadual. Bila kamu tengok jadual, bila kamu faham, kamu akan rasa suka nak buat. Kamu akan rasa seronok nak buat. Yang ini, bila tengok jadual dhamir je, ya Allah, payahnya soalan. Sampai bila? Lepas tu bosan. Bosan lah Ustaz soalan dhamir. Saya tak sukalah. Sebab apa? Sebab kita rasa nak hafal tu banyak. Betul tak? Betul tak abang? Sebab nak hafal tu banyak. Tetapi, kalau kamu tengok jadual dhamir, dia macam formula. Lah. Nampak tak? Okey, contohlah kita ambil nombor 2. Okey, nombor 2, hiya. Okey, hiya. Hiya kan? Okey, apa jawapan dia? Syaribat ke, syaribah ke, syaribti? Okey, cara dia tengok dhamir huwa. Sorry. Tengok dhamir hiya. Jom tengok dhamir hiya. Yang mana hiya? Nampak tak ni hiya? Okey, nampak tak hiya abang kak? Okey, hiya. Kita tengok hiya sampai belakang. Tengok hiya sampai belakang. Ada tak salah satu tadi jawapan dia? Hiya kalau masuk pada isim dekat belakang ada ta marbutah. Kalau masuk pada fi'il madi dekat belakang ada apa ni? Dekat belakang ada apa ni? Kalau masuk fi'il madi, dekat belakang ada ta yang mati. Ada tak? Okey, ada tak? Jadi apakah jawapan dia? Syaribat ke, syaribah ke, syaribti? Nak tanya boleh? Nak tanya boleh kelas? Boleh. Nak tanya apa? Boleh. Tanyalah banyak-banyak. Ustaz suka orang yang tanya soalan. Okey. Jadi jawapannya apa abang nombor 2 ni? Berdasarkan kepada formula ni, hiya ni. Berdasarkan kepada formula ni, hiya, apakah jawapan dia? Ni apa jawapan dia ni? Apa jawapan dia tu? Nampak tak? Nampak tak abang kak? Ini formula dia. Bila dia masuk kepada fi'il madi, dekat belakang dia ada ta yang mati untuk hiya. Bila dia masuk kepada fi'il madi, dekat belakang dia ada ta yang berbaris mati. Okay, nampak tak? Bila dia masuk kepada hiya, okay, dekat belakang dia ada ta yang mati. Jadi jawapan dia syaribat. Okay, abang kak dapat tak? Dapat tak abang kak? Senang ke susah? Boleh faham tak? Senang ke susah abang kak? Okay. Boleh faham? Okay, syaribat. Okay, Aimi Fizi, syaribat. Okay, syaribat. Okay, betul? Senang sangat, Aimi Fizi. Okay, nombor 3. Nombor 3. Tengok kepada formula ni. Cara dia macam mana abang kak? Siapa yang baru masuk, cara dia macam mana? Kalau tak boleh nyanyi, kalau tak boleh kaedah tapak tangan, tengok kaedah jadual. Tengok kaedah apa sekali lagi? Tengok kaedah jadual. Okey, tengok kaedah jadual. Okey, abang kak, terima kasih siapa yang bagi love, siapa yang tap-tap skrin, siapa yang share, syukron. Terima kasih. Okey. Okey, nombor 3 abang kak. Okey, huma. Tengok huma pula. Tengok huma pula abang kak. Okey, kamu tengok dhamir huma ni. Okay, tengok kepada kaedah. Okey, kita tengok dhamir huma. Yang mana dhamir huma? Okey, dhamir huma nombor 2 ni abang kak. Kamu tengok huma nombor 2 ni. Okey, huma. Okey, dhamir huma. Okey, dekat belakang dia ada apa ni abang kak? Dekat belakang dia boleh ada alif nun. Okey, dekat belakang dia boleh ada alif nun. Nampak tak? Dekat belakang dia boleh ada alif nun, ataupun ada alif, ataupun ada alif nun. Okey, jadi agak-agak jawapan ni yang mana? Kalau huma, dekat belakang dia boleh ada alif nun. Yang mana jawapan dia? Boleh tak jawab? Yang manakah jawapan dia? Jumpa tak jawapan dia yang mana? Huma dekat belakang dia ada alif nun. Yang manakah jawapan dia? Mu'allimani. Ya, betul. Mu'allimani. Okey, nampak tak abang kak? Senang ke susah? Yang nombor 3. Yes. Huma mu'allimani. Okay, jelas tak abang kak? Senang ke susah? Boleh komen. Kalau ada apa-apa persoalan, abang kakak boleh komen. Tanya banyak-banyak soalan. Okey, boleh?
Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 ni kena hati-hati sikit. Nombor 4 ni kena hati-hati sikit. Dhamir dia dekat depan ke belakang? Sekarang ni dhamir dekat belakang. B belakang lah. Isim kat depan. Jadi dia suruh campur kan. Okey, yang ini kita akan menggunakan dhamir muttasil. Okey, kaedah dia. Cari dhamir anta. Anta kan? Kamu cari dhamir anta. Yang mana anta? Okay, kamu akan jumpa dhamir anta ni kan. Okey. Kamu akan jumpa dhamir anta ni. Sekarang ni isim dekat depan ke belakang? Isim dekat depan kan? Okey, isim dekat depan, dhamir dekat belakang. Jadi dia akan gunakan ni. Isim dekat depan, nampak ni? Dia akan gunakan macam ni kaedah dia. Isim dekat depan, dhamir dekat belakang. Jadi bila anta, dia tak akan jadi qalam muka. Dia tak akan jadi qalamu anta. Dia akan jadi qalam muka. Sebab apa? Sebab anta ni dia tukar kepada apa ni? Dia tukar kepada ka tu. Nampak tak? Anta tu kalau dia anta, dia akan tukar kepada ka. Jadi cumanya yang balik atas tu samalah. Daripada anta tu dia akan ambil ka ni. Jadi qalamuka. Okey? Qalamuka. Jangan anta tu kamu ingat qalamu anta, salah. Jadi kamu tengok kaedah dia macam mana? Macam ni je kaedah dia. Anta ni balik atas kan? Okey, anta ni balik atas kan? Jadi yang ini pun dia balik atas. Qalamuka. Okey, nampak tak? Senang ke susah? Paling kurang formula dia macam tu lah yang boleh membantu. Okey. Qalamuka. Anta tu kan balik atas. Jadi kamu cari huruf kaf yang balik atas. Jangan ambil qalamuki. Salah. Jangan ambil qalamuhu. Salah. Dia yang ini. Balik atas ni lah. Qalamuka. Qalamuka. Okey apa kak? Jelas tak? Jelas ke tak jelas? Ada soalan? Ulang balik ustaz baru join. Tak apa. Teruskan. Nanti kalau ada soalan boleh tanya ya. Okey. Silakan. Okey. Pastikan dapat ustaz punya modul ni. Ustaz punya latihan ni. Okey, kita tengok nombor 5. Okey, tengok nombor 5. Dia bagi dhamir apa ni abang kak? Dia bagi dhamir apa ni? Dia bagi dhamir apa ni? Dia bagi dhamir hunna. Okey, dia bagi dhamir hunna. Okey, dhamir hunna, tengok jadual. Kaedah ustaz adalah kaedah jadual. Okey, jadi dhamir hunna, ada tak dhamir hunna? Okay, jumpa tak dhamir hunna? Jumpa kan ni? Ni dhamir hunna. Okey, sekarang ni apa soalan dia? Dia masuk kepada fa'il mudhari'. Okey, abang kak, ambil dhamir hunna ni. Ambil dhamir hunna ni, kamu tengok dekat belakang sekali, fa'il mudhari'. Okey, bila fa'il mudhari' abang kak? Fa'il mudhari'. Okey, ni. Dekat depan dia ada ya. Dekat depan dia ada ya, dekat belakang dia ada nun. Okey, ini untuk hunna. Ini untuk apa? Ini untuk hunna. Dekat depan dia ada ya, dekat belakang dia ada nun. Agak-agak jawapan kamu yang mana? Yang mana dekat depan dia ada ya, dekat belakang dia ada nun sahaja? Yang mana jawapannya? Okey, yang mana jawapannya? Boleh komen. Boleh abang kakak ramai-ramai komen. Yang manakah jawapannya? Untuk hunna, kalau masuk pada fa'il mudhari', dekat depan kaedah tadi kita jadual, dekat depan ya, dekat belakang ada huruf nun sahaja. Okey? Jadi yazhabna. Jadi yazhabna. Okey, senang ke susah abang kak? Senang ke susah? Okey? Senang ke susah abang kak? Yazhabna. Senang ke susah? Okey, macam mana nak dapat nota jadual tu? Okey, boleh message dekat TikTok ataupun dekat bio Ustaz. Ada tak bio kan? Bio Ustaz tu. Kamu message lah. Okey, dekat bio tu. Dekat bio TikTok ni lah. Okey, dekat bio TikTok ni. Dekat situ ada bio, kamu message lah. Maklumkan nak jadual dhamir. Okey? Okey, abang kak jelas? Okey, abang kak. Nombor 6. Tengok nombor 6. Dhamir apa ni pula? Dhamir apa ni? Tu Ustaz kata, dhamir jadual ni senang. Kalau kamu rasa Ustaz, saya nak nyanyi ni malas, saya nak nyanyi ni lambat, okay, tak apa. Okay, tengok kaedah apa? Jadual. Tengok kaedah jadual. Okay, yang seterusnya home. Okay, tengok dhamir home. Tengok dhamir home. Okay, abang kalau ada jadual buka home, nampak tak home?
Nampak tak home? Ni Ustaz besar kan? Nampak tak domain home? Nampak tak domain home? Okey. Ni home. Okey, nampak tak home ni? Nampak tak home? Okey, bila home, tengok kaedah home lah. Okay, tengok kaedah home. Dia bagi soalan apa ni? Dia bagi fi'il mudhari'. Okey, bila fi'il mudhari', kaedah dia dekat belakang ni. Okey, mana home? Dekat belakang ni. Apa benda ni? Okey, dekat depan ada ya, dekat belakang ada waw nun. Okey, dekat depan ada ya. Jadi kaedah dia untuk home, dekat depan ada ya, dekat belakang ada waw nun untuk fi'il mudhari'. Okey, agak-agak yang mana jawapannya? Yang manakah dekat depan ada ya, dekat belakang waw nun? Yang manakah dekat yang ada ya dekat depan, dekat belakang waw nun? Boleh komen dah Kak? Kotak 1, betul. Zuzu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yana, Yusman. Nombor 1, betul. Yashrabuna. Yes, flower. Yashrabuna. Ya, nampak tak Kak? Jadi senang tak? Bila kalau kamu tak hafal, tapi kalau kamu faham kaedah jadual, boleh membantu ke tak boleh membantu? Kak. Siapa yang tak hafal lagi domain, tetapi kalau kamu faham kaedah jadual, boleh membantu tak? Dapat tak membantu kamu Abang Kak? Boleh komen? Boleh membantu tak? Senang ke susah? Boleh. Boleh membantu kaedah jadual. Yang pasti, kena dapatkan jadual Ustaz. Ustaz bagi percuma sahaja jadual Ustaz ni. Okay, jadual ni boleh ambil percuma sahaja. Okay, boleh Abang Kak? Okay. Seterusnya. Okey, seterusnya Ana. Okey, yang mana Ana? Kita tengok Ana. Ana. Okey, cari Ana. Okey, jom kita tengok Ana pula. Okey, jom tengok Ana pula. Ana kat bawah sekali. Nampak tak Ana? Ni Ana ni. Nampak tak Ana? Nampak tak Ana? Okey, Ana kan nampak tak? Yang bawah sekali ni Ustaz besarkan. Okey, Ustaz besarkan. Nampak tak Ana ni? Okey, jadi apa Kak? Ana dia masuk kepada fi'il madi. Okey, nampak ni. Fi'il madi. Fi'il madi yang ini. Fi'il madi yang ini. Ana bila masuk kepada fi'il madi, dekat depan tu ada huruf ta baris depan. Tu. Nampak tak? Fa'al tu. Dekat belakang dia ada huruf ta baris depan. Okey, okey. Jadi agak-agak jawapan ni yang mana? Okey, tengok soalan. Yang manakah jawapan dia? Dekat belakang dia, kalau fi'il madi ni, dekat belakang dia ada huruf ta baris depan. Ada huruf ta baris depan. Dapat tak? Senang tak? Kamu akan jumpa jawapan dia adalah akal tu. Jadi macam mana Kak? Boleh dapat tak? Akal tu. Jelas tak Kak? Macam mana kita nak tahu fi'il apa tu Ustaz? Tengok kepada soalan ni. Okay, tengok kepada soalan. Okay, lepas tu kamu tengok jadual. Yang manakah yang sama? Nampak tak? Tengok kepada soalan. Okay, tengok kepada soalan. Lepas tu kamu akan tengoklah kepada jadual ni. Okay, boleh faham? Okay. Ataupun yang kedua, kita bezakanlah. Kalau fi'il mudhari', fi'il madi, dia ada tambahan dekat belakang tu lah. Ada tambah tu, na, kan? Ta, ti, tu. Itu untuk fi'il madi. Itu untuk fi'il madi. Mu'allim, madza taqsudu? Al-an nadrusu fil mawdu' ad-dhamair. Sekarang kita belajar tajuk ad-dhamair lah. Okey, tajuk ad-dhamair. Yang ini soalan dia. Okey, kemudian dia suruh letakkan satu garisan di bawah jawapannya betul. Manakah jawapan dia yang betul? Okey, jadi ana ni akal tu. Ana akal tu. Okey, boleh faham? Okey, Abang Kak, jelas tak Abang Kak? Boleh faham? Okey, hal fahimtum? Hal fahimtum? Okey, Abang Kak. Seterusnya kita tengok nombor 8. Okey, nombor 8. Sayyaratun campur dengan ana. Okey, tengok ni. Kalau macam ni Abang Kak, kamu tengok. Domain ni duduk dekat depan ke duduk dekat belakang? Cuba komen.
Dhamir ni duduk dekat depan ke dekat belakang? Yang ini dekat dekat mana ni? Dekat belakang. Okey, dhamir duduk dekat belakang. Okey. Okey, dhamir duduk dekat belakang. Jadi macam mana nak tengok? Kita tengok jadual. Tengok jadual, dhamir duduk dekat belakang. Dhamir apa tu? Dhamir apa ni? Ana kan? Okey, dhamir duduk dekat belakang, kaedah dia yang ni. Nampak tak? Dhamir duduk dekat belakang adalah isim campur dengan dhamir. Okey, isim campur dengan dhamir. Nampak tak? Nampak tak dalam jadual Ustaz? Ustaz ada buat. Okey. Isim campur dengan dhamir. Dhamir duduk kat belakang. Jadi bila dhamir duduk kat belakang, okey, kamu nampak tak? Bila dhamir duduk kat belakang, cari apa tadi? Cari dhamir apa tadi? Ana kan? Bila dhamir duduk kat belakang, ni. Dekat belakang dia tambah daripada ana tu, dia tukarkan kepada apa ni? Dia tukarkan kepada huruf ya. Huruf ya. Okey? Jadi apa jawapannya? Dekat belakang dia ada huruf ya. Nak katakan kereta saya. Jangan tak sayaratun ana, salah. Jadi bila macam ni, dhamir duduk kat belakang, yang ana ni dia tukar jadi huruf ya. Okey. Dia akan tukar kepada huruf ya. Jadi sayyarati. Sayyarati, kereta saya. Yang tahun 5 kan Ustaz? Ya betul. Yang ni tahun 5 UPKK, betul. Sayyarati. Sayyarati. Okey Abang. Okey, boleh Abang? Jadi sayyarati. Jelas? Okey, kotak 1. Okey, boleh? Okey Abang. Seterusnya nombor 9. Okey. Okey, tahun nombor 9. Okey, Adib. Yang ni kita bagi asas dulu. Macam mana nak beza na'at dengan badal. Okey, na'at ni kalau kita tahu sifat mausuf lah. Okey. Jadi benda tu, badal tu dia tak belajar lagi. Untuk tahun 5. Walaupun dekat dalam buat ayat tu ada je badal. Contohnya kalau kita kata hazal baitu, rumah itu. Yang itu badal lah. Okey, yang itu badal lah. Okey. Tapi kalau na'at macam mana? Al baitu al kabiru. Contoh macam tu lah. Rumah yang besar itu. Kalau macam tadi, hazal baitu, rumah ini. Kenapa rumah ini? Okey, boleh? Itu di antaranya lah. Itu untuk kalau soalan Adib tadi, dia nak tanya tentang badal dengan na'at, perbezaan dia. Ma farqu bainahuma al-badal was sifat. Okey, itu di antara basic, asas. Okey. Okey Abang, boleh? Okey, kita tengok kepada soalan nombor 9. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 9. Okey, siapa yang nak jadual tu boleh mesej saya dekat TikTok ataupun dekat bio TikTok lah. Dekat bio TikTok tu ada link kan, boleh dapatkan lah. Okey, nombor 9. Okey, nombor 9. Macam mana kita nak tahu dhamir dia pula ni? Okey, macam mana kita nak tahu dhamir dia pula? Okey, dekat sini Abang, dia bagi fi'il apa ni? Okey, dia bagi fi'il madi ke fi'il mudhari'? Cuba komen. Dia bagi fi'il madi ke fi'il mudhari'? Okey. Okey, yang itu kita tahu dulu. Okey, macam mana nak kenal fi'il mudhari'? Okey. Yang ini fi'il mudhari' lah. Kaedah dia apa? Fi'il mudhari' ni dia ada huruf tambahan dekat depan, sama ada huruf A, N, T, Y. Apa benda A ni? A ni alif, N ni nun, T ni ta, Y ni ya. Okey, yang ini fi'il mudhari' lah. Dia ada kaedah anaitu ataupun kaedah anti. Yang ini ada ya kan? Okey, jadi kamu tengok. Yang ini huruf ya dekat depan. Dekat belakang ada huruf waw nun. Jadi kamu tengok jadual. Kamu cari yang mana dekat depan dia ada ya. Okey, kamu tengok jadual. Yang mana ada ya, dekat belakang dia ada waw nun. Jadi kamu akan nampak yang Ustaz warnakan ni. Kamu nampak tak ni? Yang warna kuning ni, nampak ni? Yang ini ada ya, yang dekat belakang dia ada waw nun. Dhamir apa ni? Dekat hujung sekali ni bila kamu zoomkan, dia dhamir apa ni? Ni dhamir apa ni Abang? Bila kamu zoomkan, kamu dekatkan, okey, dekat belakang dia ada ya, dekat belakang dia ada waw nun, dekat depan dia ada ya nun. Dhamir apa ni? Dekat depan dia ada ya, dekat belakang dia ada waw nun. Okey, jadi apakah dhamir dia? Jumpa tak? Sama tak? Jumpa tak?
Jumpa tak bakak? Siapa ada domir ustaz, tolong buka. Siapa yang tak ada domir ustaz, boleh dapatkan percuma. Boleh dapatkan percuma dengan ustaz. Boleh? Okay, terima kasih Wish. Terima kasih. Terima kasih kerana bagi flower. Okay, boleh faham tak bakak? Okay, boleh faham tak kaedah jadual? Ini ustaz ajar kaedah jadual tau. Okay, kalau kaedah lagu, kaedah tapak tangan, cikgu-cikgu kamu dah ajar dah kan? Okay, sekarang ni ustaz ajar kaedah jadual. Okay. Kalau nak kaedah jadual ni, kalau senang, boleh mesej ustaz, dapatkan. Boleh percuma. Okay. Jadi jawapan kat sini adalah, bila dekat depan dia ada ya, dekat belakang dia waw nun adalah dhamir hum. Okay, dapat tak? Senang ke susah? Senang ke susah abang kakak? Okay, siapa yang nak jadual, boleh mesej lah ustaz nanti ya. Tahu? Boleh mesej dengan ustaz nanti ya. Ustaz bagi percuma sahaja. Tahu? Boleh? Supaya semua orang faham. Boleh? Okey abang kakak. Senang dong. Senang dong. Idahan ni kata, ya senang banget dong. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Abang kak, boleh kita pergi yang last, nombor 10. Sebelum kita nak masuk tajuk yang lain. Kita tengok nombor 10 dulu. Boleh tak? Boleh tak nombor 10 last? Okey. Okey, nombor 10. Dekat depan ada ya. Dekat belakang ada nun sahaja. Okey, cara dia macam mana? Tengok jadual. Cari abang kak? Jom sama-sama kita cari. Ada tak, jumpa tak? Ustaz bagi warna kuning ni. Okey, dekat depan ada ya. Dekat belakang ada nun. Jumpa tak? Dekat depan ada ya, dekat belakang ada nun. Jumpa tak? Ustaz bagi warna purple ni. Jumpa tak? Nampak tak? Ni. Jadi kamu tengok dekat hujung sekali. Dhamir apa ni? Kamu tengok hujung sekali. Dhamir apa ni? Teng teng teng. Dhamir apa ni? Dhamir apa ni abang kak? Dhamir apa ini yang ustaz bulatkan warna purple ni? Dhamir apa tu? Idahan ni mak saya. Oh, okey. Nama kamu siapa? Ustaz panggil nama mak. Sorry lah. Okey. Okey. Nampak tak? Jawapannya adalah hun. Jadi membantu tak kaedah jadual ni abang kakak? Boleh komen abang kakak? Boleh faham tak kaedah jadual yang ustaz ajar ni? Boleh komen. Boleh faham tak abang kakak kaedah jadual yang ustaz ajar ni? Okey, kalau kamu nak nyanyi lambat, nak faham kaedah tapak tangan lambat, cara dia nak mudah, nak bagi seronok belajar dhamir macam mana? Tengok kaedah jadual. InsyaAllah faham. Boleh. Jadi kalau boleh, kawan-kawan kamu siapa-siapa yang nak kaedah jadual, boleh mesej ustaz lah. Okay, dapatkan. Tekan dekat bio. Tekan dekat bio TikTok ustaz tu lah. Okay. Boleh faham? Faham. Tapi macam mana nak jadual tu? Boleh dapatkan dengan ustaz. Mesej lah ustaz bagi percuma. Boleh? Boleh faham? Okey abang kak. Okey, ada lagi tak nak jadual, nak soalan dhamir? Nak soalan dhamir ke nak soalan lain? Boleh komen. Nak soalan dhamir lagi ke nak soalan lain? Tajuk lain? Kalau tajuk lain, ustaz nak pergi kepada tajuk saya nak ustaz. Saya nak nak latih dhamir lagi. Nak latih dhamir lagi? Dhamir lagi? Nak latih tajuk apa? Sekarang ni ustaz nak bagi, sekarang ni ada 4 tajuk je yang ustaz boleh bagi pilihan dulu hari ni. Sama ada nombor, dhamir, jam, bina ayat. Sebab budak susah faham bab ni. Okey. Tajuk lain. Okey, last lah. Boleh tak last? Tajuk dhamir last. Last sikit sebab ada kawan kamu nak dhamir sikit lagi last. Okey, last boleh. Okey, tengok ni pula. Boleh last. Kita ambil 2 soalan lagi. Boleh tak? Kita ambil 2 soalan lagi je. Boleh? Okey. Okey, boleh. Okey, kita ambil 2 soalan lagi je. Okey. Last. Okey, dia bagi home. Soalan dia ni mencabar sikit pula. Apa ni? Okey, soalan dia yang ni lah. Yang ni. Okey, sebab yang ni boleh jadi keluar dalam exam. Kita tengok ni. Dia suruh apa ni? Dia suruh tandakan right pada jawapan yang betul dan tandakan
Tandakan pangkah pada jawapan salah. Okey, boleh faham tak soalan ni? Faham kan? Tandakan right pada jawapan yang betul. Tandakan pangkah pada jawapan yang salah. Okey, sekarang ni abang akak. Okey, kita tengok domain hantar. Dia bagi clue dia apa? Dia bagi clue dia apa ni? Hantar, betul tak? Dia bagi clue dia hantar. Okey. Dia bagi clue dia hantar. Okey, kamu tengok jadual. Okey, tengok jadual. Okey. Okey, tengok dia bagi hantar. Mana hantar? Sekejap kita buat dua soalan je tau. Lepas dua soalan, kita buat bina ayat. Boleh? Okey, kita ada 2 hari percuma. Hari ni dengan esok. Okey? Okey, kita tengok hantar. Okey, hantar ni, kamu tengok hantar ni. Okey, dah. Okey, hantar. Okey, sekarang ni dia masuk pada isim. Dekat belakang dia ada tak apa-apa penambahan? Ada tak apa-apa penambahan? Tak ada kan? Bila hantar masuk pada isim, dekat belakang dia ni, dekat belakang ni tak ada apa-apa penambahan. Okey, boleh faham? Okey. Dekat belakang dia tak ada apa-apa penambahan. Okey. Tengok. Okey, betul tak ni? Anta mujtahidun. Betul ke salah? Betul ke salah? Okey, betul ke salah? Anta mujtahidun. Betul ke salah? Okey, yang ini mungkin betul. Mungkin betul kan? Sama tak? Sama kan? Okey, tak ada apa-apa penambahan. Okey, tetapi tengok dekat belakang dia. Hati-hati belakang dia ni. Hati-hati belakang dia ni. Darsihi. Darsihi. Okey. Fi darsihi. Okey, sama tak? Anta. Dia anta ni. Okey, anta sepatutnya dekat belakang apa ni? Dia bukan hi. Dekat belakang dia sepatutnya ka. Ni. Dekat belakang dia sepatutnya ka. Sepatutnya fi darsika lah. Sepatutnya fi darsika sepatutnya. Nampak tak? Jadi yang ini salah. Jadi walaupun depan ni betul, belakang ni salah, jadi jawapan dia salah. Boleh faham? Yang ni kena hati-hati, bahaya. Ini kena hati-hati. Sebab apa? Yang belakang ni domain yang bersambung. Nampak tak? Kamu nampak tak sin ni? Dia bersambung dengan ha. Nampak tak? Okey. Sepatutnya dia kena madrasatuka ataupun darsuka lah. Kan tadi kan? Macam ni. Sepatutnya kena darsika. Sepatutnya kena darsika. Tapi dekat sini dia buat darsihi. Okey. Okey, boleh faham? Okay, boleh faham tak yang ni? Yang ini kena hati-hati sedikit. Jadi penting tak kaedah jadual? Boleh komen. Penting tak kaedah jadual ni? Boleh membantu tak kaedah jadual ni? Boleh membantu tak? Boleh membantu tak kaedah jadual ni? Sangat-sangat penting, abang akak. Boleh faham? Sangat-sangat penting. Kalau kita nak menyanyi lambat, Ustaz saya dah hafal dah Ustaz. Saya dah nyanyi. Ustazah saya suruh aja nyanyi sampai dia marah kat saya. Kenapa kamu tak hafal? Saya nak buat macam mana? Saya lambat. Kan? Kadang-kadang nyanyi pun tak ingat. Tapi bila kita bermain dengan kaedah jadual, kita rasa seronok, rasa minat. Lama-lama akan timbul hafalan kita tu akan mudah ingat. Boleh faham tak? Nampak tak abang kak? Jadi Ustaz cuba membantu kaedah jadual ni bagi sesiapa yang asalnya tak minat jadual. Dia rasa macam, alamak bosan dah jadual. Saya tak suka lah Ustaz jadual ni. Saya tak suka lah domain ni. Tetapi bila dia belajar kaedah jadual, bila dah faham, kamu rasa seronok tak nak buat? Rasa nak buat lagi tak bila dah faham? Rasa nak buat lagi kan? Rasa nak buat lagi. Tapi bila kita tak faham, tengok soalan pun, alah, soalan ni lagi. Malas lah. Betul tak Abang Kak? Sebab Ustaz pun dulu pernah kecil-kecil masa zaman kamu. Kan? Pernah kecil-kecil masa zaman kamu. Jadi Ustaz faham lah. Okey, jom satu lagi. Okey, satu lagi. Okey Abang Kak, nombor 2. Okey, dah bersedia Abang Kak? Nombor 2. Okey, jom. Soalan nombor 2. Dah bersedia belum? Okey, soalan nombor 2. Dah ready? Are you ready? Kalau dah ready, katakan saya. Kalau dah ready, katakan saya. Okey, dah. Okey, jom Abang Kak. Pagi ni Ustaz semangat pula. Okey Abang Kak, minta maaf ya Ustaz kalau terlebih semangat tu, terlebih vitamin. Okey Abang Kak. Nahnu mujtahiduna. Okey, clue dia apa Kakak?
Clue dia tengok kaedah nahnu. Jom kita tengok kaedah nahnu. Ada tak nahnu? Mana nahnu? Nahnu. Di manakah nahnu? Okay, nampak tak? Okay, nampak tak nahnu ni? Nampak tak nahnu ni? Okay, nampak tak nahnu? Okay, abang kak. Kaedah dia dekat belakang dia ada apa ni? Dia boleh ada waw nun. Dia boleh ada alif ta. Dua-dua betul lah. Ada waw nun pun boleh. Ada alif ta pun betul. Okay, sekarang ni apa jawapan dia? Ada tak waw nun? Ada kan? Ada kan waw nun ni kan? Ni kan, ada kan waw nun? Ada kan waw nun ni? Jadi jawapan dia apa ni? Jawapan dia betul. Kan? Tetapi dekat belakang. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Tengok kat belakang. Darsina. Tengok pula yang bersambung. Okey, yang bersambung yang ni. Sama tak kaedah dia? Dekat belakang ada nun tak? Ada na tak? Nun alif. Ada tak? Sama tak? Sama tak kaedah dia? Madrasatuna. Yang ini darsina. Sama tak? Sama. Sama. Betul. Jadi kena check dua-dua. Jadi jawapannya kat sini betul. Okey, Bakak. Macam mana? Pagi ini. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Sama. Yes, betul. Jadi bila sama, jawapannya betul salah. Bila dah sama, dia punya formula, dia punya jadual, jadi jawapannya betul. Macam mana, Bakak? Syok tak? Seronok tak bila kita faham? Bila kita faham jadual, bila kita faham domir, rasa seronok tak nak buat? Bila kita faham domir, agak-agak seronok tak nak buat? Okey? Dia akan jadi bertambah minat dan mungkin kita akan rasa mudah nak hafal. Betul tak? Tapi kalau kita tak faham, kita akan tutup buku lah. Tapi kalau kita faham, tengok jadual, buat. Tengok jadual, betul. Lama-lama kamu akan ingat lah. Sebenarnya kena ingat juga. Tetapi kita nak tanam rasa cinta, rasa suka kepada domir. Bukan benci, tapi rasa seronok nak buat domir. Okey, Ustaz? Okey. Okey, boleh? Okey, itu untuk domir. Okey, jadi seronok, amsha. Okey, seronok. Okey. Sekarang ni okey, yang ni domir dah settle. Dah selesai. Okey. Ustaz nak pergi kepada nombor sikit lah. Okey, nombor pula. Benayat. Okey, benayat lah. Okey, benayat. Okey, boleh Kita pergi kepada benayat boleh? Boleh tak abang kak? Kita pergi kepada benayat. Nombor esok boleh tak? Nombor esok. Tomorrow. Wadan. Okey, boleh tak? Nombor esok. Kita pergi kepada benayat. Boleh tak? Hari ini domir dengan benayat. Esok jam dengan nombor. Boleh? Boleh tak abang kakak? Boleh tak? Cuba komen. Esok kita jumpa lagi. Tapi sekarang ni saya nak pergi benayat lah. Sekejap Okey, boleh tunggu tak? Boleh tunggu tak benayat ni? Okey, jom. Kita pergi kepada game yang kedua. Banner ayat. Thank you Wish. Thank you. Siapa yang dah follow Ustaz, thank you. Sambil-sambil tu boleh tap screen dan share live kita. Ada rezeki, esok pagi kita jumpa lagi. Okey? Esok pagi kita jumpa lagi. Okey, sekarang kita nak tengok kepada banner ayat. Okey, dah bersedia belum? Okey, selalunya soalan dia akan bagi macam ni lah. Okey, selalunya soalan dia akan bagi macam ni. Ustaz baca dulu soalan sebab baca soalan ni penting. Dia kata apa ni? Kawin. Dia kan suruh kahwin. Kawin ni dia suruh banner, dia suruh buat. Okey, kawin ni dia suruh banner, dia suruh buat. Okey. Ustaz, banner ayat boleh ke pakai haza dan hazi? Ada yang boleh, ada yang tak. Okey, sekarang Ustaz nak ajar dulu kaedah dia. Boleh tak? Okey, boleh tak ikut Ustaz? Okey. Banner perkataan supaya menjadi ayat yang lengkap. Okey. Sekarang ni kaedah banner ayat dia ada dua. Okey, dah bersedia dah? Saya nak buat nota dia. Kalau ada buku salin. Kalau ada buku boleh salin, ada kertas, saya nak bagi ni. Okey, kaedah banner ayat dia macam ni. Okey, kalau kat rumah tu kamu boleh nyanyilah. Siapa yang dah ikut kelas online Ustaz tu dia tahulah. Okey, kaedah banner ayat dia ada dua.
Okey. Kena tahu dulu. Yang pertama apa nama dia? Yang pertama nama dia awal. Yang pertama nama dia apa Kakak? Nama dia awal. Okey. Yang kedua nama dia belakang. Pernah dengar tak kaedah awal dengan belakang? Siapa yang pernah dengar? Okey. Siapa yang pernah dengar? Okey, ikut Ustaz. Okey, dia ada dua kaedah dia. Awal dengan belakang. Okey, awal ni apa? Okey, awal ni kaedah dia adalah yang pertama idan. I-D-A-N. Idan. Yang kedua kaedah dia adalah fa'il. Okey. Okey, boleh ikut Ustaz? Okey, boleh ikut Ustaz Abang dekat ramai-ramai ambil tangan buat macam ni. Ambil tangan, kamu buat macam ni lah. Okey, macam ni. Bukan nak suruh tumbuk. Bukan. Okey, ikut Ustaz. Bina ayat. Okey, dah. Awal. Kalau awal, kamu tolak tangan kanan. Awal, tolak tangan kanan. Awal. Belakang. Kalau belakang, tangan kiri. Maksudnya, bila awal ni, kita tulis akan berada di awal. Tangan kanan lah. Okey, sebab apa? Awal ni duduk dekat kanan. Kamu tulis sebelah kanan ke sebelah kiri? Kamu tulis sebelah kanan kan? Betul tak? Kamu tulis sebelah kanan. Jadi kaedah bina ayat, perkataan yang boleh duduk di awal. Itu maksud Ustaz. Perkataan yang boleh duduk di awal. Perkataan yang boleh duduk di awal apa? Sama ada idan ataupun fa'il. Boleh faham tak? Perkataan yang boleh duduk di awal sama ada idan ataupun fa'il. Jelas Abang Kak? Bina ayat yang boleh duduk di awal, di antara mudahnya nak bagi kamu faham. Okey, kalau di awal idan, maksudnya kalau siapa yang belajar, maksudnya dia jadi mubtada lah. Dia jadi subjek. Okey, jadi bila mubtada subjek ni yang asasnya dia kena isim makrifah. Okey, tapi Ustaz tak bagi tahulah benda tu kepada kamu. Ustaz bagi mudah je lah. Bagi cara mudah. Okey, jadi cara mudah dia Ustaz. Bina ayat. Bina ayat. Awal idan fa'il. Okey? Boleh faham? Boleh faham? Sekali lagi. Bina ayat. Okey. Boleh? Okey. Bina ayat apa? Bina ayat awal idan fa'il. Itu dulu kamu kena faham. Boleh faham tak yang itu dulu? Maksudnya perkataan yang boleh duduk di awal. Macam mana perkataan yang boleh duduk di awal Abang Kak nak bina ayat ni? Iaitu kaedah idan ataupun fa'il. Dapat tak? Ada tak yang tengah menulis nota? Ini penting. Benda ni faham, yang ini dulu penting. Dah faham ke belum? Siapa yang tak faham boleh komen. Okey, maksudnya nak bina ayat, kita cek dulu soalan ni. Soalan ni contohlah dia bagi ni Contoh dia bagi perkataan kalbun. Okey, perkataan ni boleh duduk di awal ke tak boleh? Tengok kepada formula ni. Bina ayat awal idan fi'il. Boleh faham tak Abang Kak? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi kita buat contoh satu. Okey, kita buat contoh satu. Okey. Kita tengok contoh di awal Okey, contoh Tak faham sikit. Okey, tak faham sikit. Okey, tak apa. Saya nak bagi tahu dulu. Okey, apakah idan? Okey, yang ni dah faham kan? Perkataan yang boleh duduk di ayat, yang boleh duduk di awal adalah idan dengan fa'il. Okey, idan ni maksudnya, ambil pensel, tulis. Yang pertama, I ni isim isyarah. Tahu tak I? I ni maknanya isim isyarah. Contohnya, macam haza, hazihi. Kalau D ni adalah dhamir. Huwa, huma. A ni dekat depan bermula dengan alif lam. Okey. N ni pula. N ni adalah nama apa? Nama orang. Okey, nampak tak? Kaedah nak bina ayat. Okey? Kaedah nak bina ayat, tengok dulu. Okey, nampak tak? Tapi dia ada dua lah. Kaedah idan ataupun kaedah fa'il. Okey, sebelum nak letak di awal, kena pastikan dulu yang ini isim ke fa'il. Kan? Yang ini kaedah idan ke kaedah fa'il. Contohnya kalbun. Okey, contohlah kalbun. Kalbun ni idan ke fa'il? Okey, ada tak idan? Tak ada kan? Ada tak isim syarah? Tak ada. Ada tak dhamir? Tak ada.
Ada tak alif lam? Tak ada. Okey? Ada tak nama orang? Tak ada. Tapi dia tak boleh gunakan kaedah datin. Datin tu untuk isim. Itu untuk isim, bukan untuk bina ayat. Okey? Yang ini datin tak boleh gunakan untuk kaedah bina ayat sebab nanti kamu boleh keliru. Okey? Jadi sebab apa? Yang belakang ni pula Abang Kak, belakang ni apa kaedah dia? Belakang ni kaedah dia adalah A, B, T. Apakah A? A baris atas, B baris bawah. T ni dekat belakang tu ada berbaris tanwin ataupun berbaris dua. A, B, T. Itu untuk kaedah yang berada dekat belakang. Okey? Itu untuk kaedah yang berada dekat belakang. Okey, jadi Abang Kak, kita nak pastikan ayat tu boleh duduk di awal ke tak boleh. Kita tengok dulu apa? Tengok dulu dia punya perkataan dekat depan ni lah. Perkataan yang dia bagi ni, contohnya kalbun. Kalbun ni boleh duduk di awal ke tak boleh? Okey. Kalbun ni boleh duduk di awal ke tak boleh? Cuba komen. Kalbun boleh duduk di awal ke tak boleh? Siapa berjawab? Tak. Yes, tak. Okey. Secara asalnya tak boleh. Okey. Okey, sebab tak ada kaedah idan. Ada tak kaedah idan? Ada tak kaedah fi'il? Ada tak isim syarah? Tak ada. Ada tak dhamir? Tak ada. Ada tak alif lam? Tak ada. Ada tak nama orang? Tak ada. Jadi bila tak boleh, kita salin. Tapi bukan letak dekat pertama. Kita letak dekat belakang, nombor 2. Boleh tak Abang Kak? Kamu salin, kamu letak dekat nombor 2. Okey, contohnya kalbun tadi kan. Kalbun. Nampak tak? Salin kita letak dekat belakang. Okay, jelas tak Abang Kak? Kalbun tu anjing. Kalbun tu anjing. Okey. Okey, jadi Abang Kak, dekat depan ni, kalau perkataan ni yang bertanwin macam ni, kan? Okey, kalau perkataan ni dah letak kat belakang, dekat depan ni kita boleh gunakan kaedah I. Kita gunakan kaedah I. Apa I tadi? Apa I ni? Isim isyarah. Okey, isim isyarah sama ada haza, hazi. Tengoklah muzakkar muannas. Okey, kalau dekat belakang dia tak ada ta marbutah. Okey, kalau dekat belakang dia tak ada ta marbutah, kita nak letakkan haza ke hazi ni? Yang ini ada tak ta marbutah? Tak ada kan? Nak letakkan haza ke hazi? Boleh komen. Nak letakkan haza ke hazi? Haza muzakkar. Jadi letakkan haza. Haza kalbun. Ini adalah seekor anjing. Senang, simple. Dapat 2 markah. Ada subjek, ada predikat. Ada mubtada, ada khabar. Dapat 2 markah. Ayat tu dah lengkap. Ini adalah seekor anjing. Nampak tak Abang Kak? Berjelas? Kalau kamu nak tambah lagi, ini adalah seekor anjing yang besar. Boleh juga. Haza kalbun kabirun. Contoh. Okey? Okey, boleh? Nampak tak? Jadi Abang Kak, senang ke susah? Ini kaedah bina ayat lah. Okey, ini kaedah bina ayat yang Ustaz bagi. Kaedah apa yang Ustaz bagi? Kaedah awal dan belakang. Nama dia. Okey. Macam mana nak tahu lelaki ke perempuan? Perkataan dalam bahasa Arab, isim, nak tahu lelaki ke perempuan secara yang mudah. Kalau tak letak sifat, dapat makan penuh ke Ustaz? Boleh. Okey, boleh. Yang ada sifat itu, yang mesti kena ada sifat tu kalau perkataan tu ada alif lam. Okey. Sekarang ni dia dah ada subjek, dah ada predikat, dah lengkap. Okey. Tapi kalau kamu nak buat 3 pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk soalan yang ini, gunakan kaedah idan, paling kurang boleh 2 perkataan. Kaedah idan boleh 2 perkataan. Kalau nak buat lebih tak ada masalah, tapi boleh. Boleh? Siapa nak buat 3 perkataan boleh. Cumanya kaedah idan ni, kalau fi'il paling kurang kena 3. Kalau fi'il lah. Okey? Tapi kalau kaedah idan ni, kalau 2 sahaja perkataan dia dah lengkap. Sebab apa? Sebab dia ada subjek, dia ada predikat. Tapi kalau kamu nak buat 3 pun boleh, tak ada masalah, tak larang. Okey? Boleh faham? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, idan isim syarah. Okey, bagus abang. Muhammad Nawar. Ini ayah ke abang ni, tapi baguslah. Idan tu maksudnya isim syarah, dhamir, alif lam, nama orang. Belakang ABT, atas bawah tanwin. Bagus. Boleh snap. Screenshot. Muhammad Nawar. Ni ayah yang tulis ke anak yang tulis? Sangat bagus.
Okey. Terima kasih. Okey, Abang Kak. Terima kasih Ayuni, Muhammad, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey Abang Kak. Jadi pagi ni Ustaz berhenti sampai pukul 9 je. Nak kelas lagi percuma, kita sambung esok siapa yang ada masa kita jumpa esok pula. Okey, boleh Abang? Okey. Kalau nak kenal muzakkar muannas senang je. Di antara dia ada banyak, tapi Ustaz bagi yang simple. Untuk lelaki muzakkar, dekat belakang dia tak ada huruf ta marbutah. Untuk muannas, kaedah yang basic, dekat belakang dia ada huruf ta marbutah. Macam ni lah. Kalbun, mana ada ta marbutah? Kalau muannas, macam sayyaratun, mil'aqatun, mil'aqatun, contohlah. Nampak tak? Dia ada ta marbutah kat belakang. Ini muannas lah. Esok sama juga, jam 8 pagi sampai 9. Haza kalbun dah dapat 2 markah penuh ke? Ya, dah dapat. Sebab apa? Sebab dah jadi subjek predikat. Okey, dah ada mubtada dengan khabar. Dah dapat markah penuh. Yes, betul puan. FH dah dapat markah penuh. Betul? Kita jumpa lagi pada esok Abang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni tutup ni? Nah, tukar baju first. Nah. Dua kunci dulu.